Oh, saya balong ah. Alhamdulillah, baik-baik ah. Bro, easy. Alhamdulillah. Kira try malam. Assalamualaikum. Okey, hari ni Pak Long ada projek baik punya. Untuk projek hari ni Pak Long, Cho Yuzi dengan Meon nak ke Thousand Corner. Penampilan baru motor Pak Long. Boh-boh pula belakang. Saya gerak daripada studio, dah set 0 km dekat meter. Lebih kurang pukul 10.30 lah. Hari ni 26 hari bulan. Untuk projek kali ni saya tak ride ke Bangkok. Bukannya tak ride. Cuma hari ni berlain sikit lah. Saya Cho Yuzi dengan Meon masuk ke Hat Nyai, nak settlekan urusan pos motor. Hari ni 26 hari bulan, cuma masuk ke Hat Nyai, pos motor pakai kereta api. Lepas tu petang ni lebih kurang pukul 7 barulah kami naik kereta api. Malam ni insyaAllah tidur atas kereta api. Untuk kereta api ni dia kena 3 jam sebelum. Sebab kita nak settlekan urusan beli tiket. Lepas tu nak kena balut motor. Nanti sampai di tempat kejadian, insyaAllah lah saya cuba buat video macam mana boleh terjadi plan. Last minute punya plan ni, macam mana boleh jadi. Malam ni saya cuba sembang lah atas train, sambil duduk dengar bunyi conceng kereta api tu kan. Cik, kereta api lah mana ada bunyi macam tu dah. Okey lah, jom kita gerak. Hari ni bertiga. Duk sembang dengan Yozi. Dia dari Manjung pukul 7.30 gerak. Lepas dia gerak tu, visor pula patah. Dia kata dah lekat dengan gam tutan pun semua. Dia punya visor. Saya tanyalah, bawa spare tak? Dia kata tak bawa. Aduh, tak apalah. Okey kot. Tak lekat lah kan. Gam 2 tan tu. Bukannya gam biasa. Kuat tu. Bawa spare kat apa? Takut patah kat sana lah. Okey, pukul 10.45 dah sampai dekat immigration pintu Bukit Kayu Hitam. Nak chop dulu di pintu Bukit Kayu Hitam. Lepas tu baru masuk ke sebelah Thailand. Untuk ride kali ni saya bercakap seorang-seorang. Sebab dia punya kado ni, dia jadi macam tak boleh, suara luar tak boleh masuk dalam mic ni. Suara saya saja yang betul-betul depan mic ni baru dia keluar di kamera. Dia punya suara lah. Tu lah bagus. Dia punya sistem suara ataupun mikrofon kado ni. Kiranya bunyi angin, bunyi kereta, horn pun tak dengar lah. Kiranya sunyi sepi je ride kali ni. Okey, nak chop dulu di immigration sebelah Malaysia. Alhamdulillah, selesai chop di immigration pintu Bukit Kayu Hitam. Semoga dipermudahkanlah urusan Pak Long, Cho Yuzi dengan Meon untuk ride kali ni. Tahun lepas saya jumpa Yuzi dengan Meon di Pattaya Bike Week. Meon ikut group lain, Yuzi dia ikut group RD sekali dengan Lucky Bella apa semua tu kan. Lepas tu saya tahun lepas solo ride. Berdua. Solo ride saya berdua lah. Untuk tahun ni bertiga. Dah sampai dekat Mercu Tanda. Ni ramai duk ambil gambar lah dekat sini. Kingdom of Thailand. Kedah. Okey, nak chop sebelah immigration
Thailand. Okey, sampai kat sini nak cok dulu. TM semua tu. Mula tu nak bawa barang sikit je lah jadi banyak je. Okey lah, tutup dulu. Nak masuk dalam. Settle cok-cok apa semua dulu. Lepas tu baru kita sambung recording. Okey, baik. Selesai untuk urusan cop sebelah Malaysia, sebelah Thai. Lepas tu jom kita nak cop sebelah custom lah. Untuk custom ni masa keluar tu cok Yuzi dah duk sembang-sembang kan. Cok Yuzi duk sembang-sembang. Masa keluar dengan nak keluar tu kena snap gambar lah dia kata. Sebab banyak kes dah sign tapi dalam sistem custom Thai motor kita tak cop keluar. Jadi bahaya jugalah. Oh, dekat custom Bukit Keritam kena ambil nombor. Itu ada dengar cerita juga. Mula ambil nombor, lepas tu tak ambil nombor. Ni ambil nombor lah. Okey, saya nak settle urusan cok dulu. Lagi baru sembang lain. Okey, baik. Okey, duduk dekat custom Bukit Keritam. Saya dapat nombor 138. Tak lagi settle urusan custom. Baru masuk cari SIM card dengan tukar duit lah. Saya tukar duit je kot, SIM card dah ada. Lepas dah masuk. Dia punya sistem pakai nombor. Kiranya duduk sini, nombor naik, baru okey. Okey. Selesai cok immigration, declare dekat custom, ambil tukar duit. Dia ni sayau lah, risau dekat kaunter custom ni. Sebab macam-macam cerita kan. Tengah tu duduk pesan masa kita nak hantar form semula tu kan. Bila hantar form semula tu ada setengah tak masuk dalam sistem. Boleh. Jalan. Okey. Tengok. Tadi pun masa awal tu sembang dengan Show Yuzi, dia kata ramai yang terkena. Jadi masa nak keluar tu double check lah. Kalau boleh ambil gambar ataupun simpan lah gambar tu kan, berapa hari bulan, pukul berapa, jadi senang rujuk semula. Okey, sampai dekat Pekan Danau ni, tukar duit. Selesai tukar duit apa semua, baru lajak ke Hanyai untuk pos motor. 7.75 lagi tinggi dari payau pula tongkat satu. Tongkat dua. $7.71. Tukar duit tu. Kita tukar duit, lepas tu baru ke Hanyai. Tadi duk sembang dengan Neon, sembang dengan Yuzi. Dia kata
Makan kat Hanyai, settle motor, lepas tu makan kat Hanyai. Ada 7.75. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Dah selesai lah tukar duit, masuk SIM card apa semua. Ni terus nak gerak ke stesen kereta api Hanyai. Betul dah nak post kereta api. Jadi tu dengar-dengar cerita lah, naik on apa semua tu, Google tengok grup-grup lain yang dah api post pakai kereta api. Depa duk abang kena 3 jam awal. Jadi tu yang masuk awal sikit tu. Kalau ikutkan untuk orang pukul 5.45 waktu Thai. Jadi pukul 6.45 lah waktu Malaysia. Okey. Ni kita gerak ke stesen kereta api Hanyai. Okey, lebih kurang 6 minit lagi ya, nak sampai dekat stesen kereta. Cuma nak cari tempat pos motor sahaja lagi. Tak apalah, parking depan tu dulu. Kot nak tanya ke apa, boleh kan. Ya. Buat apa? Nak pos di Bangkok. Atas motor Bangkok. Tiket dah beli dah bang? Tiket orang. Tiket orang dah beli dah. Dah beli dah? Motor dah lagi. Tu apa lah. Pergi bila? Ya? Pergi bila hari ni lah? Hari ni petang. Hari ni pun hari ni. Naik atas dulu apa? Ya? Kanan. Naik atas. Naik atas dulu lah. Kanan. Okey, ni urusan nak beli tiket, nak post motor ke Bangkok. Tak saat ni tanya dia ni, paling cepat pun. Kalau ikut jadual kita 12 tengah hari. Kalau lewat 2.30. Motor boleh tuntut sebelum pukul 8. Dan abang ni untuk tiket motor lah kan, seeloknya sebelum pukul 4. Dia cakap macam sekarang ni pukul 1, waktu Malaysia pukul 1 ni cantik lah. Tu bro make on pula. Kiranya boleh classing lah baju-baju apa semua yang mana nak turun untuk tidur malam ni lah di Bangkok kan. Malam ni apa? Esok. Malam ni atas kereta api. Macam abang tadi cakap lah kan, seeloknya waktu sekarang lah pukul 12. Waktu Malaysia pukul apa sih? Pukul 1 lah. Dia cakap pukul 1 cantik lah untuk pos motor. Sebelum pukul 4. Sebelum pukul 4 petang, sebab lagi nak ride motor apa semua kan. Jadi
ambil masa kat situ. Tadi ni masa selepas Bukit Kayu Hitam, saya guna mic DJI dalam poket, jadi suara tu tak apa jelas. Saya ingat dia connect dengan kado, dengar bunyi angin sikit lah kan, tak apalah. Yang tu percubaan pertama. Yang saya punya settle dah lah. Berapa harga tiket? Okey, untuk harga tiket CC saya tak pasti lah kan, dia ikut harga daripada apa. Tak saya tanya. Bang, minta maaf bang, dia macam motor dia ikut CC ke? Ya, dia CC dengan kilo. Oh, Weight. oh timbang lah. Ya, timbang. Tapi kami Agak agak lah. 170. 170 kan. Oh. Kalau motor 155cc berapa ya? Ya, harga yang murah sikit lah. Murah sikit je lah, tak banyak Tu saya punya dah selesai lah beli tiket. Untuk harga tiket 1,614. Lepas tu tambah dengan balut. Balut dia kata 300 baht. Diskaun untuk balut. Dia tak ambil 3,500, dia ambil 300 baht aja. Okey dah, selesai untuk di sini. Saya nak rasing baju-baju dulu. Letak sana. Waktu Malaysia lah ni pukul 1.15. Sampai di stesen kereta api di Hat Ngai. Tengah duk perasing barang-barang ni. Asal bawa macam tak banyak mula barang. Tapi dah nak perasing ni. Asal macam kena bawa bas lah. Okay, probably nak pergi cari makan dulu. Kat Ilah lah. Gulai kambing kan. Lepas settle semua tu baru main semua dia. Nanti petang boleh lah tunjuk motor yang dah ride kan. Okay, dah.